Kota Cahaya. Yasrib adalah kota subur dengan pelbagai sayuran dan pohon-pohon yang menghijau. Air hujan yang cukup untuk membuat kota itu sentiasa hijau dan suhunya sangat sejuk. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, kota ini masih disebut dengan Yasrib. Nama Yasrib tidak bagus. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW menggantikannya dengan nama Madinah. Madinah bermaksud bandar yang sesuai dengan agama baru, iaitu Madinah Al-Munawwarah, yang bermakna kota yang memancarkan cahaya. Dengan persaudaraan yang dibangun di antara kaum muslim dan nama barunya, wajah kota itu sekarang benar-benar semakin baru. Kota Cahaya itu penuh dengan orang yang berwajah seri. Kaum Ansar yang merupakan penduduk Madinah sangat gembira ketika berkongsi semua yang mereka miliki dengan kaum Muhajirin. Suatu hari, beberapa kaum Ansar mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, kisahkan kebun kurma yang menjadi milik kami dan yang menjadi milik saudara kami. Akan tetapi, semua orang Mekah adalah pedagang dan mereka tidak tahu tentang kebun dan tanah di Madinah." Oleh itu, Rasulullah SAW tidak menyetujui cadangan itu. Namun, mereka terus mendesak Rasulullah. Mereka menyatakan akan mengairi tanah, melakukan penanaman dan memberikan pekerjaan yang mudah kepada saudara Muhajirin mereka. Dengan begitu, mereka akan berkongsi hasil. Setelah mendapat desakan tersebut, akhirnya Rasulullah menerima tawaran tersebut. Hingga hari itu, belum ada kerjasama seperti itu di muka bumi ini. Kaum Muslim Mekah dan Madinah bersatu dengan teguh. Dari persaudaraan yang indah itu muncul kekuatan kesatuan. Semua orang merasa takjub kerana melihat mereka saling bantu-membantu dan bekerjasama. Sungguh agama yang luar biasa. Agama ini membuat persaudaraan sejati dari orang-orang yang berbeza kelompok. Mereka adalah penolong dan teman seperjuangan. Kota Madinah menunjukkan sikap keramahan yang besar kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum Muhajirin. Dahulunya mereka tidak memiliki rumah dan tanah. Tiba-tiba mempunyai rumah, tanah dan kebun yang indah. Semua orang miskin merasa gembira. Kanak-kanak tersenyum dan mereka sentiasa mendoakan Rasulullah SAW.